Okey, Alhamdulillah pada hari ini telah berlangsung satu program yang julung-julung kalinya berlaku di MGCB, iaitu MGCB Open Day. So program ni berlangsung sebenarnya bermula pada hari ini dan sehingga esok. So aktiviti pada hari ini kita mulakan dengan meeting bersama Advisory Board MGCB. Ini pun pertama kali kita laksanakan. Kita telah melantik Datuk Dr. Aminur Rashid, Prof. Datuk Nik Mahiran, Tuan Haji Akmal, Dok Nan dan juga Sardi daripada Indonesia. Dan hari ini kita dapat banyak input dan berkaitan bagaimana untuk kita memperlihatkan atau visibility MJCB. Dan seterusnya pada sebelah petangnya kita adakan julung kalinya program yang kata program High Tea Elite bersama semua usahawan-usahawan. Tujuannya kita nak lebih dekat dengan usahawan untuk kita tahu apa sebenarnya masalah yang mereka hadapi dan untuk kita cuba providekan solution untuk mereka. Dan pada malam ini alhamdulillah telah selesai berlangsung satu majlis AEC, iaitu alumni appreciation kepada semua pelajar, kepada alumni, kepada semua stakeholders, kepada pensyarah yang banyak menyumbang kepada MJCB. So saya percaya bahawa majlis pada ini juga dihadiri oleh ramai alumni dan ramai rakyat industri, dan ini memang salah satu tujuan yang kami lakukan untuk networking. Okey, MBA, DBA tujuannya sebenarnya adalah untuk macam mana untuk kita buat networking, dan ini akan dapat membantu kita memperluaskan lagi perniagaan. Okey, dan esok hari 21 hari bulan ada dua program yang akan berlangsung, iaitu Community Spark yang mana kita akan ada training untuk usahawan berkaitan dengan AI tools. Dan seterusnya untuk selain daripada cater dari segi komuniti, kami juga really cater kepada student kami di mana akan ada bengkel untuk memperkukuhkan dan memperkuatkan skill mereka dalam penulisan tesis. So terima kasih kepada UMK, kepada pengurusan tertinggi kerana support dan memberi kepercayaan kepada MGCB.